Assalamualaikum geng. Okay, hari ni kita nak review sikit lah. Step Wagon ni baru sampai tahun 21. Cool Spirit. Cool Spirit. So yang ini dia ada ada yang kurang sikit. Tapi tak adalah kurang apa. Adalah nak tahu lebih lanjut, kita tunggu kejap Kita nak cari spot untuk kita buat video. Okay, so far overall condition kereta ni amat cantik. Okay, sekejap kita dah sampai. Kita parking kereta cantik-cantik dan kita buat video. Alright guys, stay tune. Okay, Assalamualaikum. Okay, macam tadi saya dah beritahu kita nak review Step Wagon Spada. So jangan tunggu lama-lama, jom. Cuaca pun terik ni, nampak tu pantulan dia tu. Terbakau mat, terbakau. Okey, jom kita tengok Step Wagon Spada Cool Spirit tahun 21 guys. Right, ciao. Когда типа цена, посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лин, поцелуй на шее. Капитан Бах, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ на горях. Мог тебя взять, но ты не моя. Когда типа цена, посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лин, поцелуй на шее. Капитан Бах, правда назад. Черный каскад, вижу твой взгляд, степ на горях. Мог тебя взять, но ты не моя. Tuan-tuan dan puan-puan, okey. Macam biasa, kereta yang disukai ramai di Malaysia, model ni tak asing lagi. Okey. So ini adalah Honda Step Wagon Spada Cool Spirit. Yang ini model tahun 2021. So apa beza dia dengan yang tahun 2020? Tak ada beza, sama saja, cuma beza pada tahun. Enjin sama, body sama, chassis semua sama, interior dalaman semua sama. Okey, cuma beza pada tahun. Okey, so inilah daripada rupa depan dia, kita boleh nampak dia ada DRL. Okey, dia running light kiri dan kanan LED, dan dia ada signal dekat atas tu pun LED Right. So untuk Step Wagon Spada Cool Spirit, dia punya grill depan ni dia bukan chrome yang macam model lagi satu. Dia akan bronze sikit. Okay, so dia datang dengan fog lamp LED kiri dan kanan. Okay, ada. Okay, so yang ini model Step Wagon Spada ni untuk Cool Spirit dengan Black Style, dia menggunakan saiz rim 17 inci Kalau katakan model yang bawah dia, model Spada, dia menggunakan rim bersaiz 16 inci. Okey, so kena ingat Cool Spirit dengan Black Style, rim dia saiz 17. Tetapi kalau model yang latest, yang terbaru, model RP6, dia menggunakan rim saiz 16. Okey, right. Okey. Cuma untuk kereta ni, dia tak ada pintu PTS. Kan? Ni. Dia tak ada waku-waku door. So kena ingat Step Wagon Spada dia ada yang datang dengan waku-waku door dan ada yang tak ada waku-waku door. Okey, pintu PTS. Tapi dia punya yang ini buka dia seperti biasalah. Tarik ke atas. Cuma dia punya berat tu agak ringan sedikit berbanding unit yang ada dengan waku-waku door. Okey, dapat So dia gunakan satu pintu untuk bonet belakang, tapi lebih ringan berbanding yang ada waku-waku door. Okey, so dalaman dia kita boleh nampak daripada depan sana tu, dia menggunakan half leather seat. Okay, so ini ruang belakang dia. Dan dekat sini dia ada untuk charging slot. Yang ini dia pakai universal lah. Kita boleh pakai yang charging yang bulat tu, dan kita sumbat kat sini. So passenger belakang row ketiga ni boleh kongsi lah. Okay, boleh kongsi. Dan dia ada dua cup holder kiri dan kanan. So ini 3, sana 2, total dia ada 5. Okay guys.
Okey, jom kita tengok bahagian dalaman dia pula. Okey, bahagian dalaman dia sama jugalah dengan model tahun 20 tahun 2020, tahun 21, dan unit ni dia ada sampai tahun 22. Tahun 22 awal. So bila dah masuk penghujung tahun 22, dia keluar model Spada RP6. Okey. Ingat kadang-kadang orang akan tanya kenapa tahun 22 tu masih ada lagi yang model RP3. Maknanya yang itu unit tu dia keluar pada awal tahun 2022. So tahun 22 hujung dia dah production dah pergi ke model terbaru, itu Spada RP6 lah. Okey, so ini adalah model Spada RP3 Okey, tuan-tuan. Unit ni dah siap dengan guidance 10 inci. Okey, dan dah ada sekali dengan reverse camera. Cantik, clear so kalau Honda daripada Jepun ni biasanya dia kebiasaannya lah, dia akan datang dengan player brand guidance. Okey, brand guidance. Okey, so yang ini dia menggunakan half leather seat. Okey, half leather seat, ada armrest kiri kanan. Okey tuan-tuan kiri kanan dah ada. Lepas tu dia punya kompartmen dekat sini dia ada 2. 1 2. Okey. Kalau model RP6 dia tak ada ni. Dia tutup pergi sini. Okey. So dia punya aircon control dia dekat sini. Push start button dia dekat situ. Okey. Lepas tu yang ini untuk idle stop lah. Okey. So dia ada button dekat sini. Tepi ni dia ada untuk power door punya button dan eco mode punya button. Okey. So dekat steering ni dia ada pedal shift. Okey. Untuk Stepwagon, kelebihan dia model yang segmen yang macam ni dia ada datang sekali dengan pedal shift. Baik model RP3 ataupun RP6 dia ada sekali dengan pedal shift. So nak atas highway nak ala-ala manual tu boleh lah, kan? Alright. Dan dia ada cruise control dekat sini. Okey. Okay, so mileage ni berapa pula mileage tu? Jom tengok, zoom sikit. Kita zoom sikit. Tu. Baru 28,000 sahaja tuan-tuan Okay, 28,000 sahaja. Okay, so dia ada sekali dekat sini, ada sekali dashboard dalaman ni. Oh, ni dia ada sekali untuk HDMI. Okay. Lepas tu dia ada cup holder 1, 2, 3. Depan sahaja dia ada 3 cup holder. Okey. Lepas tu dekat bawah ni dia ada USB punya slot dekat sini. Okey. Dan kalau yang ini kita nak tambah aksesori luar boleh tak ada masalah. Kita nak tambah dia ni HDMI ke, nak masukkan type C punya ni ke, boleh, tak ada masalah. Dan dia ada satu table dekat sini. Cuma kena ingat tuan-tuan meja yang kecil ni kita jangan paksa dia masuk. Dia bukan macam tu. Kita kena tarik belakang ni, lock dia ni dan tolak. Saya takut nanti mana yang new user baru, yang baru pakai Stepwagon Spada, dia tak tahu, dia tarik, kemudian dia paksa dia tolak macam tu, patah lock dia dan satu hal nak cari pula, kan? Barang baru pakailah elok-elok. Okey. So overall kereta ni condition memang cantik. Okey. Memang cantik. So ini dia punya row tengah. Tuan-tuan boleh nampak row tengah. Dia punya carpet. Yang ini kita belum buat detailing apa semua, belum lagi. So nanti bila kita dah nak deliver, baru kita akan buat detailing luar dalam lah. Interior, dia punya color ke, kalau ada stone chip kita akan buat cat baru. Mana kena cala kita akan touch up benda tu. So ada orang dia skeptical sikit. Kereta Recon cala apa semua. Nama pun kereta Recon, memang cala tu memang akan ada. Kalau tak nak cala, dan kita beli barulah, brand new. Okay, dapat clear. Okay. Sekejap, kita tengok. Okay, untuk tempat minyak dekat mana tuan-tuan? Dekat minyak dia ni, tempat minyak dia. Dan untuk boot depan, okay, dia menggunakan
Real man use 3 pedal, ini pun 3 pedal. Tapi jangan silap yang 3 pedal sana tu adalah dia punya brake. Okey, ni brake, itu handbrake dia lah. Ni brake dan itu minyak. Okey, dapat tuan-tuan Okey. So macam ni lah rupa dalaman dia. Dia ada aircon control dekat bahagian tengah, dan untuk aircon blower tak perlu risau. Orang row tengah, orang row belakang tak payah gaduh-gaduh. Memang ada dah 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. Depan pula ada juga 4 dekat situ. So tak perlu risau. Memang sejuk beku. Okey, so seat ni dah siap dengan Isofix. Okey, dah siap dengan Isofix. So anak-anak yang siapa yang parents yang ada baby, dia ada car seat, dia terus boleh lock dekat sini. Okey. Dan dia ada table. Kiri dan kanan ada 2. Dia tak seperti boxy dengan Noah. Dia boxy Noah dia ada 1 saja. Ni dia datang dengan 2 sekali. Okey. So, kereta ni menggunakan enjin 1.5 turbo dengan road tax serendah RM120 sahaja, tuan-tuan. Okey, RM120 sahaja. Okey. Alright. Ada ke peminat dia? Okey, kalau ada, jangan tunggu lama-lama, tuan-tuan. Boleh terus hubungi saya. Okey. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, share dan komen video saya. Okey, untuk harga dia ni, saya nak berniagakan dia. Harga on the road adalah RM157,000 sahaja. RM157,000 sahaja. Tahun 21, okey, untuk Stepwagon Spada Cool Spirit tahun 21. Color Platinum White Pearl. Okey, dah siap dengan door visor. Cuma yang unit ni tak ada waku-waku door. Ada yang dekat luar saya jumpa customer yang user-user yang tak ada waku-waku door. Kita buat apa tahu? Kita tambah dia punya power boot. Boleh, ada, boleh buat, tak ada masalah. Okey guys. Jangan tunggu lama-lama. Okey, cepat-cepat dering saya 019-729-2696. Okey, jangan lupa subscribe, like, share dan komen video saya. Kita jumpa untuk next video. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.